barzah. Tak fikir. Mu ingat lah ni, mu hidup lah ni pasal kisah muda. Pasal kisah muda ke? Orang muda tak mati ke? Mu ingat lah ni pasal kisah mu tak ada nyakit 3 serangkai. Hak mati kubur tu kena kisah sakit belaka ke? Mu ingat mu panjang umur learning ni pasal kisah mu makan obat ikut peraturan. Mu ingat mu panjang umur learning kerana kisah mu pergi cek klinik kesihatan semacam. Mu ingat mu panjang umur kerana mu ada doktor peribadi ke? Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdim. Dia sampai tiko dia tak akan undur walaupun 1 saat, dia tak akan percepat walaupun 1 saat. Benda-benda yang muda ingat tu tak jadi apa berlaku kat aku. Kedai sampai tiko matilah mu. Mu berada di ambang kematian. Budak-budak kata anytime, bila-bila masa saja. Mu akan musafir yang tak akan kembali lagi. Mu akan hijrah, akan pindah, yang tak akan balik-balik lagi. Nabi hijrah daripada Makkatul Mukarramah ila Madinatul Munawwarah. Ngelah Nabi balik juga Makkah. Nabi balik semula. Apabila Nabi susun strategi menghidupkan, mewujudkan daulah Islamiyah di Madinatul Munawwarah, langsung Nabi pun kembali ke Madinah, ke Mekah. Iza jaa nasrullahi wal fath. Tapi mu tak mikir ke? Musafir yang tak akan kembali lagi, tak ada seorang habuk uklik daripada alam dunia ke alam kubur. Tahun ke tahun, tahun ke tahun, tahun ke tahun, setahun tu ya. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bersama dengan hamba malam ni, kalau nak kecek bab ma'al hijrah ni, boleh kecek habis sudut. Nak kecek sudut mana? Boleh belakang. Orang ni kecek sudut ni, orang ni kecek sudut ni, kucut jadi tak habis-habis ayat. Nak ayat luahnya. Luahnya apa yang Allah Ta'ala datangkan itu untuk jadi pengiktibaran pada kita. Kita nak tengok dari sudut mana. Tetapi memadailah dalam jangka masa yang terhad bersama dengan hamba. Kita lihat Nabi sebut, Nabi kata al-muhajiru man hajara su' wal mujahidu man jahada hawa. Sebenarnya dia kata konteks untuk umat aku ni, iaitu yang aku tuntut untuk hijrah ni, iaitu orang yang berhijrah dengan sebenarnya ialah orang yang berubah, orang yang hijrah, orang yang pindah daripada perangai tak comel pada perangai comel. Perangai hak Tuhan tak kenal pada perangai hak Tuhan kenal. Kadang-kadang kita buat kerja kita kenal. Kita kenal, tapi Tuhan tak kenal. Ada hak kita tak kenal, tapi Tuhan kenal. Hak ni tak berlagu seumur ni. Sehari tengah hari kita buat kerja hak kita kenal. Tapi Allah Ta'ala kenal ke kita? Hak kita ada buat dah. Kita kena tanya, aku buat ni kerja ni Tuhan kenal ke tak? Memang mu kenal. Anak-beranak mu kenal, masyarakat mu kenal. Pasal pesing masyarakat mu lagu tu. Tapi di sisi aku tak kenal. Pesing orang kampung mu belagu ayah. Pesing orang kampung belagu ayah. Semua pakat kenal belaka. Mungkin dah pakat belagu ayah belaka. Tapi aku kenal ke? Orang kampung mu pasal jenis main judi. Jadi biasa ya kampung mu. Memang buat-buat mu kenal. Tapi aku kenal ke tak? Muslimin muslimat, mudah nak buat contoh.
Kita tengok mak haji kita dulu. Zaman-zaman kita kecil tu. Mak haji keliling Mekah. Dia pakai tudung lagu mana? Dia pakai tudung lagu mana? Tudung putih dia tu. Tudung mak haji. Dia pulang-pulang belakang di atas tu. Tekok kolor. Tak ingat. Budak-budak tak ada tengok. Budak-budak. Kalau tua-tua ni dia ingat. Mak haji dah tu. Tapi tekok nampak. Kabarlah sikit. Muallimah. Kalau lah ni orang panggil ustazah. Muallimah. Tak ingat. Kain tudung 3 segi ikat kuat tekok. Tak ingat. Semua orang kenal belakang. Pasal dia lagu tu belakang. Tapi Allah Ta'ala kenal ke lagu tu. Pasal nampak pada tekok. Learning yang kita tengok pakai tudung supaya ada hari ni. Tu pun hejah lagi. Akhir sekali jadi sikat. Nampak gunung dia. Pakai tudung. Tapi bawah tu seluar-jing. Baju adik. Kita ukur dengan masyarakat, dengan biar suasana kau cakap apa kita. Passion lagu mana lagu ni? Dia kena ukur dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kenal ke lagu tu? Allah Ta'ala kenal ke lagu tu? Jadi banyak kita buat benda yang kita kenal tapi Tuhan tak kenal. Dah Allah Ta'ala kenal, kita pula tak kenal. Muslimin muslimat mati Allah Ta'ala, 1447 setahun 365 hari. Ambo 365 hari. Siapa-siapa pun 365 hari belakang. Setahun. Kita kena tahu kita ni setara mana baru kita boleh berubah. Baru kita boleh berubah. Orang nega contoh. Bagaimana dia nak mendapatkan keuntungan yang lebih kalau dia tidak tahu lah ni untung banyak mana? Lah ni dia untung banyak mana? Tapi dia tak malas, dia pilih semacam pilih. Jual sehari tadi boleh sekian untung. Lagu mana nak banyak lagi untung, kita kena tambah lagi. Kalau jual nasi lauk, kita kena jual kakah-kakah lain lagi. Kuih kau, ada roti canai kau berapa kena. Jadi untung roti canai sikit, roti nasi lauk sikit, roti kuih sikit, berapa sikit. Untung kau banyak. Nak untung lagi, kita buka cawangan. Buka cawangan. Kapung kita ada dosa, kita pergi buka bandar jeli pula dosa. Atas anak ke dan orang nego dia fikir, dia audit. Nah. Bong pada takdir lah kalau rugi. Bila-bila rugi. Dia akan buat postmortem. Bedah siasat, berapa jatuh rugi? Padahal barang laku, berapa jadi rugi? Oh. Anak-anak tok laki bini duk kutip makan hadah tujuh. Sama banyak dengan orang hok beli. Habis sungguh pula. Pak pitih dalam sorok pula tok laki nak beli rokok pun ambil dalam sorok tu juga. Anak pun ambil dalam sorok tu juga. Nak utunglah kuana. Kita benda siasat kata oh pandai perugi. Memang untung tapi pitih tak ada. Dah ayuh mung 3-4 kali sehari ambil. Buat beli saat ngejong. Tahu maaf lah saat ngejong. Ambil pitih dalam sorok tu juga. Anak nak beli gotu-go ni pun ambil sorok juga. Mampu kedah lagi ni kita kata. Tak boleh dah yang start bulan depan ni kalau nak beli gapo pun pitih lain. Jangan ambil pitih jual. Kita buat postmortem sampai gitu mau. Betul tu. Betul. Baru kita boleh meningkatkan. Orang kerja ada pengurus kilang, anak dipahamkan.
Tiap-tiap minggu dia mesyuarat dengan grup muruh-muruh lain. Dia mesyuarat kaki tangan dia. Bulan ni kita boleh berapa tan per hektar. Untuk target tahun depan pula kita nak berapa tan per hektar. Kalau orang kerja kilai sawit. Maknanya betul dah tu. Kita audit. Sekarang ni mesti nak mari ma'al hijrah, kita nak audit bagaimana amalan kita di sisi Allah Ta'ala. Hak mau audit tadi tu kakah dunia. Kakah dunia. Sebab tu mu tidak pelik lah kalau mau meningkat semua tiap-tiap tahun. Dulu basikal ya. Pahala ni boleh motor. Lepas pada motor mu boleh beli kereta tu. Pas ada rumah lagi. Pas mu boleh beli gotu, boleh beli gun. Tak pelik. Pasal mau audit dia tak. Semua mau audit semua. Jadi ada peningkatan semacam. Tapi tu untuk urusan kehidupanmu di dunia. Tapi sekarang ni mu kena audit juga tentang urusan-urusanmu berkaitan dengan amal ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyangmu, puasa gelamu, sedekahmu, zikirmu, gotumu, gonu. Hak ni bekalan hak mu nak bawa daripada alam dunia nak pergi ke alam barzakh, alam kubur. Tapi mu tidak audit kakah ni. Mu tidak audit kakah ni. Kalau 1447 ada 365 hari. Maknanya ada 365 waktu zuhur. Ada 365 waktu asar. Ada 365 waktu maghrib. Ada 365 waktu isyak. Ada 365 waktu subuh. Mu tanya dirimu 365 waktu zuhur, berapa waktu mu sembahyang Jumaat? 1447. Kalau 1447 tak Jumaat zuhur sekali habuk, 1448 lagu tu juga mak hijrah kat dia. Mak hijrah kat dia. Mbak nak buat program mak hijrah boleh tak buat. Mula dah panggil siapa-siapa dia. Tapi kita duduk statik situ juga. Petelaya juga. Tak berganjuk, tak berubah. Nampak? Muju ada jemaah ya. Ke Jamil tak ada jemaah, pakai tak Jumaat Zuhur lah kita. Pakai tak Jumaat Zuhur lah kita. 1001 alasan kita bagi. 1001 alasan. Tak ada kok tu ni. Lama mana mu sembahyang tahu? 5 minit ke 10 minit je. Aku beri kamu 24 jam. Nak kau untuk aku ni 5 minit, 10 minit. Tak boleh tu. Membesar ke apa? Membesar ke apa? Pasal kismu tidak letak ke aku nombor 1 dalam hidupmu. Pasal kismu tidak letak aku nombor 1 dalam hidupmu. Kalau meletak aku nombor 1 dalam hidupmu, sudah tentu hujan, panas, ribut, rebah, tertang, tahu mana pun, maka cari aku. Nampak? Muntasa berlawak aku tahu hatimu. Aku maha segala-galanya. Mu ni manis mulut ya. I love you Allah. Bibi mulut ya mu ni I love you Allah. Mana tanda mu kasih, mu sayang, mu cinta kepada aku? Mana tanda? Mu nak kecek sama popok mu boleh lah nak manis mulut. Orang tua kata tanah tebu di bibi mulut. Mana tanda mu kasih, mu sayang, mu cinta kepada aku? Kalau mu kasih, mu cinta, mu sayang, mu rindu pada aku, mu ternanti-nanti nak jumpa aku. Hayya 'alas salam, hayya 'alal falah. Mu tak sedar hati lah duduk. Mu tak sedar hati lah duduk. Bila orang sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar,
muka supaya kucing jatuh hanut sana. Kalau aku ada dalam hatimu, sudah tentu maka tak rasa tak sedap dulu. Nama apa dia bini kita? Ama bobo si A lah. Contoh. Bini kita nama si A. Ama tak sebutlah nama kan petang atas nama bini demo. Lagu lain pula. Nama bini kita si A. Kita duduk minum air Kedah. 4-5 ni orang. Saing kita berkata, si A nak pergi mana tu? Kita petak saja. Si A aku kan? Si A aku kan? Bila orang sebut si A, panjang tekuk selalu kita. Mari dalam kepala si A aku kan? Bapa? Pasal si A ada dalam hati kita. Pun pada takdir memang si A kita sungguh. Hingga lagi selalu tanya khabar. Kata pergi pun lau. Dia mau nak pergi mana tu? Kalau tidak kita pergi dekat. Dia mau nak pergi mana? Apa jalan kaki? Nak pergi tobek di luar mata nak pergi ke dalam. Allah, apa tak royaknya? Jauh jalan kaki tu. Nak pergi tu. Siapa selalu? Pasal si A kita. Panjang tekuk-tekuk selalu. Pasal si A ada dalam hati. Tanda Allah Ta'ala ada dalam hati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Relaxku ya kita. Mana tuan-tuan? Bibir mulut yang berkata I love you Allah. Minta sah pura-pura dengan aku. Aku kenal. Bom nak isi borel tulis Alik Sing Lem Alik Ming ISLAM. Boleh? Mana tandanya? Mana bukti kasih sayang, cinta, rindumu, keasyikanmu pada aku? Pada hak ni yang malam ni tuan-tuan. Tapi tak ada arah menggoi isu lambat lagi. Bukan mari jak pasal putih nak ayat hotu ya kakah ni bengong. Ambo pula boleh bengong. Pakai fikir-fikir. Lah ni kita boleh jawab tak ada satu nak ayat wi. Bab kecek kita. Bab kecek. Bukan kawan seorang ramah kapun ni tua-tua lebih pada tua pada kawan piuh cetek pun tak gaya kok. Boleh tak kecek tak ada satu. Tak ada satu. Soalnya sekarang ni kita nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jawab ke dia? Ambo buat emas siapa dia pun tak mana aku nak jawab. Mana tanda kecintaanmu pada aku? Mu tidak sanggup berkorban. Bapa yang jadi lagu tu? Inilah yang Nabi SAW sebelum nak mari rasa kasih, sayang, cinta, rindu, keasyikan, sanggup berkorban, pertama-tama sekali Nabi isikan dalam hati iaitu iman. 13 tahun Nabi berjuang ketika berada di Makkahul Mukarramah di Mekah. Nabi piling betul-betul, Nabi uli sungguh-sungguh, Nabi mantap sungguh terhadap awaluddin ma'rifatullah. Biar mu kena sungguh Allah Ta'ala. Hari ni muslimin muslimat, orang tanya kita, siapa dia Allah? Tuhan kita lah. Tuhan kita siapa? Allah. Tanya lebih pada tu lagi, muka kau tidak ustaz kan, muka tidak email, nak begitu. Sekadar tu yang mengenal Allah Ta'ala. Hijrah mengajar kepada kita, pertama sekali mu mesti laik sungguh mu kena kenal Allah. Ai bermakna mu kena belajar tentang ilmu asas akidah. Nak ngaji lebih lagi faridah. Mu kena ngaji, kena nadah kitab, kena beradab dengan guru. Tetapi sungguh ngaji sungguh, kenali sungguh siapa dia Allah, man huwa Allah.
Batal mau pergi ceramah di sekolah-sekolah agama lah, sekolah harap ke sekolah mana-mana kata. Kalau orang ngaji sekolah agama, sekolah harap, tak apalah, alhamdulillah. Jumpalah dengan pelajaran-pelajaran ilmu tauhid, asas akidah, ngaji sifat 20, ngaji gotu, ngaji koni berkaitan dengan ilmu tauhid. Kalau mu ngaji akademik, jak ada satu siapa dia ni menjumpa kakak tu pas naik sekolah menengah pula ngaji akademiknya menjumpa aku nasihat kamu, aku panjangkan umurmu, tak apalah, tak semestinya di sekolah harap nak ngaji. Maka masjid-masjid diatur program tiap-tiap malam ada kuliah maghrib nama dia. Malam ni mari ustaz ngajar asas akidah, ngajar tentang tauhid. Malam esok pula cari tok guru lain pula mari ngajar bab syariat iaitu fiqh berkaitan dengan sembahyang, ngaji kitab musalli paling tidak. Pas lusa pula panggil ustaz lain pula ngaji tentang ilmu tasawuf, paling tidak kitab penawar bagi hati. Ada berlaku ke kita lagi tu? Malam ni ramai ni keroh ni. Berapa hari dah royak, berapa kali jemaah dah royak, kakak tu nak mari, kakak tu nak mari. Dia tak malam hok ngori, hok kuliah maghrib ni, kuliah maghrib. Selalu hamba royak dalam kuliah hamba. Ceramah lagu ni, wala hamba kau wek masa apa dia kau mari. Kalau ceramah lagu ni, dia lebih kepada memotivasi, menyedarkan kita, menyentuh hati tu ya. Hak boleh ilmunya, hak ngaji tiap-tiap kuliah maghrib tu. Lepas maya maghrib wirid doa kat ngaji daripada sebutir pergi ke sebaris pergi ke semoko pergi ke selang. Lepas tu ke habis khatam sebutir kitab. Hak ni tak boleh ilmu. Amu tak nafi ke ceramah ni boleh ilmu, tapi dia lebih pada memotivasikan. Hak boleh ilmu, hak kuliah ngarik ni tak ada orang. Sembahyang ngarik digosah. Pada dengan kuliah tinggal 4 orang. Pahak lain tak mutu pergi kedai ambil goreng basah sotek oswen. Pas tinggal 4 orang. 4 orang tu tak boleh nak klik pasal cucu mari atas. Kan tidak klik juga. Tukar kau ya. Bagaimana mu nak meningkatkan keimananmu? Bagaimana mu nak meningkatkan? Nak menyuburkan imanmu kalau tidak ada ilmu. Mu tak uli sungguh. Ma'al hijrah mengajar kepada kita Nabi 13 tahun 13 tahun uli condition tapuk ilmu tauhid ini sebagai tapuk. Sebab itu bila tapuk kemah molek, solid molek, mantap molek, pasal mu nak mendirikan syariat, nak mendirikan perintah Allah dan suruhan Allah dan larangan Allah. Sebab itu bila pun selama 13 tahun bahasa mudah Rasulullah beroyak ke sahabat. Dia kata Allah Ta'ala mai royak gakku, kita kena pindah dah weh. Kita kena pindah dah. Pasal untuk menyelamatkan iman kita. Pasal sini godok banyak pelacuk. Takut punuh iman kita tu. Pasal kita bina pun sekian orang. Kita kena pindah dah. Tuhan suruh kita pindah. Tuhan suruh kita hijrah. Ada sahabat-sahabat kata, Allah ya Rasulullah, tak boleh kalau kita minta tangguh. Betul. Wayak ke Allah Ta'ala lah. Tangguh boleh 2-3 bulan lah. Ada para sahabat kata, ya Rasulullah, lagu mana Rasulullah? Tanah-tanah kita ni, kebun-kebun taman lagu mana? Tak kena tinggal dengan bodoh gitu ya. Ya Rasulullah, lagu mana dengan ternak kita, unta ke apa begini, lepas tu tinggal bodoh gitu ke Rasulullah. Bini ambo, anak ambo, tak situ urut gini. Bukan senang insyaAllah nak cari seorang nak ayat ni.
Patu harta-harta kita, ya Rasulullah, ni tanah tumpah darahku. Pak kita besar, kita beranak ngayan. Tak ada sahabat tak kata gitu. Sami'na wa ata'na. Pakai terus turut saja. Diibaratkan pindah hijrah selas pinggan. Kenapa? Kerana sudah mantap, yakin dan percaya Allah Ta'ala akan gantikan dengan lebih pada tu lagi. Gak kita tak sampai ke tahap tu. Suruh mari semaya Zuhur 5 minit 10 minit ya tinggal, bukan pakai tak klik dah. Tak leh dah. Kisnya nak yak wi tapuk tu tak kemah, lembek tuik. You know lembek tuik? Nak diri dari mana? Syariat ni diri. Bila dia mantap molek, nak bina bangunan, bertikak-tikak, nak semaya, nak puasa, nak zakat, nak sedekah, nak baca Quran, nak zikir. Tak ada masalah lah pasal menggodoh kondisi kemah. Ni pasal kondisi lembek tuik dekat ada. Inilah masalah hari ni muslimin muslimah amawat dalam kuliah hamba. Krisis iman. Ya kita dengar nak ya 1001 kakak kita dengar hari ni. Agak ke pagar makan padi, bukan pagar makan padi hari ni. Padi kau mau pagar. Kerana krisis iman. Batu Nabi ajar kepada kita, kemah kakah ni dulu. Kakah dalai tu dulu. Yakin dan percaya dengan Allah SWT. Yakin percaya dengan janji-janji Allah. Bukan duduk mulut ya. Seorang tok guru pondok, anak murid beribu-ribu. Sudah semaya subuh, zikir-zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bayangkan waktu subuh, kadang hening, sunyi, sepi. Zikir lagu tu pula, bunyi sorga, solid bunyi. Suka tok guru tu. Suka tok guru tu. Terhibur tok guru tu. Langsung tok guru tu pun ambil seekor burung lebar. Burung tiung bulu lebar. Dia pun ajar burung tu ngatik-ngatik la ilaha illallah. Ajar ngatik-ngatik. Siapa burung tu pandai. Akhir sekali burung tu, bila waktu subuh dia dengar anak murid tok guru ni duduk zikir, duduk ngatik la ilallah, dia pun terbang mari duduk sebelah tok guru. Ngatik-ngatik. Sama naik dengan anak murid tu. La ilaha illallah. Oh, suka hati tok guru. Bapa tok guru suka hati? Kerana burung hak tak ada akalnya aku boleh hajar, aku boleh latih, boleh didik sehingga boleh la ilaha illallah. Ni kan mung anak murid aku yang ada akal. Allah Ta'ala nak tunjuk tanggapanmu tu meleset. Bukan gitu. Satu hari mari kucing tekuk burung tu. Burung tu dekat nak mampu, tak tubik la ilaha illallah. Hak tubiknya ialah suara burung. Bunyi lagu mana? Bunyi suara burung, burung tiung, burung lebar. Lagu tu dah bunyi. Rebah beleping tok guru. Rebah tok guru. Anak murid pun ambil usung gitu, tak nyanda dinding. Jiru berauk muka ke apa dengan air ke apa, sedar. Anak murid bertanya. Dia kata, tok guru tak sihat ke tok guru? Tok guru sakit ke? Dia kata, tak. Bukan aku tidak sihat. Allah Ta'ala nak ajar kat aku. Baru aku mari fikir. Aku takut popokmu duk ngatik pagi-pagi la ilaha illallah ni ada mulut tapi tak sapa di hati. Bila pun dekat nak mati tak tubik la ilaha illallah. Aku takut popokmu jadi super burung ni.
Pasal takut harian hidupmu tak ada la ilaha illallah dalam hati. Hak tubiknya gapo dia hak mu mikir sehari tengah hari dalam hatimu. Gapo dia sayang? Bak harta, bak pitih, bak gotu, bak gon. Aku tak ada. Mu tak susuk dah. Pun dekat nak akhir hayatmu akan tubik kakah gapo dia hak dak dalam. Gitu juga burung tadi. Dia duduk mulut yang orang kata dia kata ratek, tapi dalam hati dia tak ada. Aku takut mu jadi yang kata. Pasal jelek mata pagi mu tidak cari Allah. Mu tak cari rumah Allah, nama dia masjid. Mu tidak mulakan kehidupanmu dengan semaya subuh berjamaah. Pasal dalam kepala mu nak cari makan. Mu hunggar cari makan, tapi untuk aku yang maha memberi rezeki, yang rosak untuk punggung. Aku yang rosak, yang memberi rezeki kamu tu pitih mah hak mu duk cari mu nane gotu mu hijau gotu. Itu aku persebabkan mu boleh rezeki. Ada orang rezeki dengan tanaman, dengan buah kayu, ada orang tu dengan tenaga, dengan fikiran dan sebagainya. Itu asbab saja. Kakak tu semua mari daripada aku. Ya Razak, aku yang memberi rezeki kepadamu. Kabar-kabarmu jelek mata pagi mu tak mari cari aku. Mu tak mencari aku. Mu ni nak tidak syukur, tidak terima kasih kat aku. Patut mu mari jumpa aku dulu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Patut dia nak cari makan. Paling tidaknya mu sebut 2-3 perkara tu. Ya Allah, ya Tuhanku, mu tolong bagi ilmu lah kepada aku, ya Allah, ilmu yang memberi manfaat pada aku dunia dan akhirat. Kerana lepas ni ya Allah, aku nak pergi cari makan. Mu bagi ilmu pada aku ya Allah. Ilmu ke apa dia? Ilmu biar aku reti beza hak ni haram, hak ni halal. Jangan pakai membujur lalu melintah patuh. Aku tak sih. Ilmu yang memberi manfaat dunia dan akhirat kat aku. Kalau mu bagi dunia saja, ilmu dunia saja, aku tahu kakak ni haram, tapi aku tak reti ya. Aku tak sih. Lepas pada ni aku nak jadi seorang suami, mu tolong bagi ilmu kat aku ya Allah, biar aku jadi suami yang bertanggungjawab. Lepas ni aku nak jadi seorang bapa, mu tolong bagi ilmu pada aku ya Allah, biar aku jadi bapa yang bertanggungjawab. Begitu juga aku sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, mu tolong beri ilmu kat aku ya Allah. Lepas ni aku nak pergi cari makan sebagai seorang penoreh getah, peniaga, penjawat awam dan sebagainya. Mu bagi ilmu kat aku ya Allah. Biar aku boleh biasa time cari makan, time untuk semaya dan sebagainya. Ni membujuk lalu menentang patah. Tak tahu ke zuhur, tak tahu ke asar, tak tahu ke maghrib, tak tahu isya, tak tahu subuh. Akhir sekali rezeki banyak, pitih banyak, tapi tak bahagia juga. Anak bermasalah, suami pula bermasalah, isteri pula masalah. Tak dengar kau ketubuh doa minggu lepas. Bukan minggu ni, minggu lepas. Banyaknya perceraian berlaku kerana pengabaian dalam rumah tangga. Suami turun pagi kelik gelap, isteri turun pagi kelik gelap. Apa? Pasal nak cari pitih, nak memantapkan ekonomi keluarga. Tetapi rupanya mu tak cari redha Allah. Akhir sekali pitih banyak pun tak tahulah kuan. Hak cari getok Setiaya Kota Baru tu, pitih banyak tuan-tuan. Pitih banyak. Kereta-kereta mewah, bening comel loteng, somak dicari getok Setiaya juga. Mudah kejar kakak-kakak tu, tapi mu tidak kejar. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. 365 waktu
Waktu zuhur, berapa peratus kita sembahyang Jumaat? Mujur ada jemaah. Jemaah pun baru 52-54 setahun. Dah kalau 365 daripada 54 jemaah, 54 hari, berapa persen? Tu pun jemaah nak ayat mu mari dekat-dekat orang nak ber. Malih kamu Islam Kelantan ajar dah. Supaya semua masjid buat kuliah sebelum jemaah. Bermula 12.30. Apa mentah hari? Adalah 7-8 orang. 7-8 orang pun duduk nyandar dinding, bela-bela belunjuk, jenera gitu je. Tapi pun kuliah, dia tak cara ada orang tak ada. Pasal apa kuliah ni dia profesional. Ada 7 orang dia bayar macam supaya 7,000. Buat tu dia kuliah. Dekat nak sudah tu barulah penuh masjid. 7 orang buat kuliah sebelum jemaah. Nak suruh biar mari jemaah awal. Tapi puak mengayawi la ilaha illallah. Tak berapa nak naik atas rumah aku. Aku maha melihat. Aku maha melihat. Aku tengok memari rumah aku kan. Mau duduk luar gitu. Tak berapa nak naik gitu. Berak. Bukan malam ni tuan-tuan. Jemaah. Berak gitu. Aku tengok Allah Ta'ala maha melihat. Damping mari rumah aku lah pada nampak tak berapa pecah liu nak mari rumah aku. Anak-anak klik mah kita. Anak-anak klik mah kita. Anak-anak tak apa nak naik atas rumah kita. Kita kata naik dulu abang, naik dulu. Tak apa mak, kita tak apa. Kita duduk main bawah ni ada apa ni. Naik gak. Rumah ni lah tempat mau beranaknya. Mau besar rumah ni lah. Biarlah rumah buruk pun. Moga rumah demo duduk di Putrajaya, duduk Seremban besar, comel ke apa kan. Naiklah dulu ke apa. Tak apa mak, tak apa. Kita lorak kata-kata lah. Kita berasa mana kalau nak buat gitu kita. Panas tu kita pula tak situ tidur rumah kita. Disewa homestay situ, homestay sini. Berasa mana? Berasa mana? Cuma mulut dia tak sebut ni, tapi hati tak usah berlawak. Kita berasa mana? Nampak pun tak sudi ya. Macam tak sudi. Mu mari rumah aku. Mu duk main kok biar-biar gitu, nampak pun tak berapa nak marilah mananya. Mu nebeng yang mari. Pasal ke jemaah tak boleh buat rumah. Ke jamal jemaah boleh buat rumah, pakai tak mari apa-apa. Tahu tuan-tuan, soh lepas ni tak panggil. Bukan meroyak kapun ni ya. Secara umum pasal ni live ni. Luar Malaysia pun dengar, komuniti kita di UK dan sebagainya dengar. Nak royaknya, bagaimana Allah Ta'ala nak bagi pertolongan urusan orang Islam. Orang Islam ramai di Malaysia seperti buih di lautan. Mari ombak ilai buih. Setara ni ya kualiti apa-apa mu jauh daripada aku. Menyak tak reti. Bagaimana aku nak bagi pertolongan dalam urusan kehidupan. Sebab itu hari ni orang-orang boleh hina Islam, boleh hina Quran, boleh hina hadis, boleh hina ulama-ulama. Boleh hina. Pasal apa-apa tak ada kualiti. Kalau tengok para sahabat, bila Nabi SAW mantapkan iman, berapa ratus orang? Berapa ratus orang hak lawan tentera kafir 1,000 orang? Berapa ratus orang? Nah ya. Allah Ta'ala bagi pertolongnya. Allah Ta'ala bagi pertolongnya. Kerana dia rapat ni Allah Ta'ala. Kita ni Allah SWT. Bagaimana Allah Ta'ala nak bagi tu? Siapa kau orang berani, siapa gitu mau. Nak buat masjid, kita setuju. Tapi kakak-kakak puak dia tak setuju. Tak payah hamba royak lah. Demo layari media masa ini, demo boleh nampak sendiri. Bangsa dan agama kita ini jadi setara mana? Allah Ta'ala kata kih tangan-tangan. Kerana kih perangai-perangai puak-puak mu
80% orang Melayu Islam di Malaysia tak semaya. Satu kajian rambang termasuk Dr. Fadilah Kamsah. Bayangkan kalau 100 orang, 80 orang tak semaya ibu-ibu. 20 orang yang semaya. 20 tak tapis, tak ayuk lagi. Ngelah kali tinggal berapa kerat. Tinggal berapa kerat. Allah Ta'ala nak bagi pertolongan kepada kita. Hari ni nak ayat bangsa mana dihina di bumi sendiri? Bangsa mana? Tawa'ah lah. Kalau kita tak siap berubah lagi, tak siap hijrah lagi, tak siap buat sesuatu lagi nak ayat mendekatkan diri dengan Allah, Allah Ta'ala tak akan bagi pertolongan. Bangsa kita dihina ni tuan-tuan. Nak kecek bab ekonomi. Bangsa mana pegang ekonomi di negara kita? Bila orang boleh pegang ekonomi, dia boleh main rega. Ikut dia nak kata berapa apa. Nak tak nak kita kena beli. Tak sih kan tak beli. Bila orang boleh pegang ekonomi, anak kita pergi kerja kilat. Duduk sini, duduk jeli ni pergi kerja kilat. 2-3 bulan kau nak klik. Kita kata mana biar balik bah. Tak boleh kerja bah. Payah semaya kilat. Pergi kerja kilat lain pula. Duduk 3 bulan balik pula. Hak ni apa klik pula bah. Hak ni lagi paruk bah. Jemaah pun tak boleh. Baru jadi toke kilat. Baru jadi toke kilat. Tak boleh jemaah, tak boleh sembahyang dah. Cuba bayar kalau jadi toke negeri, toke negara. Tak mikir kita. Tak si berubah lagi. Siapa yang boleh bagi pertolongan kalau tidak Allah Subhanahu wa taala? Dah kalau main 80% tak sembahyang dah. Lagu mana? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika sekiranya sebutir kampung tu beriman sungguh ngaku. Mana tanda mau beriman ngaku? Dia boleh alik mari rumah aku tu. Mau mari zuhur, mau mari asar, mau mari maghrib, mau mari isya, mau mari subuh. Kalau tu mau beriman dengan aku tu. Pasal Nabi aku pun royak gitu. Bersaksilah orang yang berulang alik ke masjid tu, itulah penanda orang beriman dengan aku dan Rasul. Berapa kerat sebenarnya tu? Tak usah tengok Malaysia lah, tengok kapal kita sudah. Mengambil besok mari, acak kali dah ke sini kan. Mari ceramah lepas zuhur pun rajin mari. Belah-belah keroh gitu pun berapa soh ya. Mengko popok kita sibuk berlakon dengan urusan-urusan. Apa? Jauh popok kita muslim Islam. Tak maaf lah ada orang kenal tak kenal kuliah ni pun. Tapi yang mana ayat ni. Lepas ni tak saya panggil tak apa dah. Jauh saja kata. Semaya asal berapa peratus? 365 hari. 1447 mungkin sehari pun aku tak pernah payah jemaah asal. Allah Ta'ala kata hafizu ala salawati was salatil wusta. Tolong dia kata jaga semaya 5 waktu, terutama sekali semaya asar. Was salatil wusta, terutama sekali semaya asar. Allahu Rabbi ya Karim. Tak habis jari. Tak habis jari. Jolada. Kalau kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda di akhir zaman masjid comel-comel orang tak ada. Ini salah satu daripada tanda-tanda akhir dekat nak kiamat. Masjid comel-comel orang tak ada. Gila mana-mana nak ayat kita tanya Tok Imam. Tok Imam lah ke mana zuhur masjid demo. Biasalah zuhur.
Ada lah nak buat jemaah tu, ada lah, tapi kat muka orang pakat kerja belakang ke Thailand. Asal pun lebih kurang gitu, orang tak klik kerja lagi nak gitu. Ngorik ramal sikit. Pasal dia jadi tok lebat ngorik. Tapi duduk rumah ke bini suruh mak dia anak nak kecing, anak nak berok. Baik kita main masjid, tinggal bini jawab kota bini dong mari ngorik dekat nak iso duk cara kau kakak hok 4-5 ni orang ni tok laki mari masjid ambil serba tak tahu baru. Bini kata mana be sencik ya. Bini tak kata gapo. Sudah semaya maghrib wirid ke apa bini kat pun tak mutu di kedai. Bini ngorik tak maya ni. Pas kuliah ada lah 4-5 ni orang. Pas iso mari dah pula nak gitu. Nak pula kalau pas iso tak ada jam kau ramai. Nampak? Ni standard dah ni. Malam pun ambo pergi kuliah di Kota Baru lah. Dia kuliah di Kota Baru. Masa makan ya terkuasa dia pun kayak begitu kot. Dia kata lah ke mana ustaz, dia kata nak tangani masalah ni. Dengan kuliah lepas maghrib tak ada orang ustaz. Padahal hok mari ni kapal kuliah nama-nama hebat. Hok mengajar bab pekoh tu dua orang syariah doktor. Dia pun sebutlah nama. Tapi tak ada orang juga ustaz. Orang tak minat dengan kuliah. Tapi orang minat dengan ceramah. Nak kalau nama-nama besar lagi. Oh ramai lah nak ya. Tak muat masjid ni pasal kayak dua lenceng jalan. Oleh kena jaga tu. Subuh kat kan tak payah jaga. Dengan polis-polis tak ada tu. Tawa'ah mana-mana stand. Semaya Isyak 365 waktu semaya Isyak. Ambo tanya mu muslimin muslimat tanya dia masing-masing. Berapa kali aku semaya jemaah? 365 waktu. 1447. 1448 supaya terlejar juga. Pas kali mak ijrah kali. Semaya subuh 365 waktu semaya subuh. Berapa waktu aku jemaah subuh? Berapa waktu aku jemaah subuh? 1447 sepanjang tahun tak sekali habuk semaya jemaah subuh. Nabi menyebut dalam hadis dia, makna daripada hadis dia, orang yang dihinggapi dengan penyakit virus munafik, dia berat, dia payah, dia cari alasan untuk jemaah subuh. Janganlah orang yang berat untuk jemaah subuh, itulah orang yang dihinggapi dengan virus munafik. Tak ada satu saling. Kalaulah luar Islam dalam munafik, batu hari ni kita agak ke pagar makan padi pula ngomong pagar. Tak pelik dah. Kita wik dia jaga orang duk alergi. Kita video jaga orang dah alergi. Hok jo jaga tu pula wik kakak hok dah alergi. Tak keping. Kita beri kuasa kepada dia suruh higat orang jahat. Dia pula ojo jahat. Pak kita nak agak siapa? Nak agak siapa? Bila mu tidak ada iman, muntazakah cik banyak. Akan jadi belaka. Hijrah Nabi mengajar kepada kita, pertama sekali nak wimung tu, mesti mantap sungguh. Tak kira hamba kau buat emas siapa dia. Aku berkata kepadamu, iaitu nikmat iman dan Islam. Aku berkata kamu, cuba memerlukan, suburkan imanmu, iaitu dengan amal ibadat. Dah kalau mu tak sembahyang, dah Quran pun tak baca, zikir jauh sekali, jemaah pun tak mari, bagaimana imanmu nak subuh? Mu tidak bajai imanmu.
Sedangkan dengan baca Quran itulah menyuburkan imanmu. Dengan memari semaya jemaah subuh itulah sebenarnya memulakan gerakan untuk memantapkan imanmu. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala, sebagai akhirnya kita duduk kategori mana? Ambo tengok ambo, muslimin muslimat tengok dia masing-masing. Pasal dia ada 4 kategori. Ada Allah Ta'ala kurnia ke orang ni, dia kaya iman, kaya harta. Kaya iman, kaya harta. Hak kelas nombor 2, kaya iman, miskin harta. Waliyazubillahi min zalik, minta Tuhan jauh. Jangan jadi golongan yang ketiga, kaya harta tapi miskin iman. Paling malang semalang-malangnya miskin iman, miskin harta. Kelas mula-mula kaya iman, kaya harta. Tuhan beri ke dia kaya. Kaya Tuhan beri dia. Lepas Tuhan beri dia pula iman tu kaya pula. Suka semaya jemaah, suka baca Quran, suka berzikir, suka sedekah. Dah lah kaya sekarang. Kadang-kadang kita berasa jealous, cemburu dengan dia pula. Ada seorang ahli jemaah di Masjid Kampung Ambo, masjid pada Pak Ahmad. Kaya dia. Dia ada kedai farmasi obat nayawi di Pasir Putih 2. Setiap daerah ada belaka. Setiap daerah ada belaka. Tapi jemaah 5 waktu ada saja. Kadang-kadang dia pergi Zuhur dengan pakai seluar, pakai baju kemeja. Kadang-kadang asar gitu juga. Kecuali maghrib, isyak dan subuh. Lepas maya subuh, masjid kami ada program membudayakan Al-Quran. Dan sekarang ni sudah juzuk yang ke-27, nak tunggu 3 juzuk lagi nak khatam. Tiap-tiap pagi tolak jemaah satu ya, pasal TMA Ambo tu dia buat program kuliah subuh. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, nama dia iaitu program membudayakan Al-Quran. Sudah kali yang ke-13 dah khatam. Baca tiap-tiap pagi, semuka ya. Semuka ya. Sudah baca semuka, dia pun baca makna bergantung. Adalah dalam 4-5 nesah tunggu. Si anu hak bawa ayat tadi tu, dahlah dia tunggu ngaji di masjid, pun klik rumah, ambo dipahamkan oleh orang yang terdekat dengan dia. Klik rumah baca Quran pula. Pukul 9 baru dia pergi tempat perniagaan dia. Dahlah kaya harta, kaya iman pula. Ada seorang hamba Allah Ta'ala, ketika hamba pergi kuliah subuh di Masjid Muhammadi bulan Ramadan, cuba bayar ke tuan-tuan, Tuhan beri kurnia kepada dia kaya iman, kaya harta. Dia infakkan untuk malih buka puasa di Masjid Muhammadi, dia seorang 3,000 sehari. Majlis iftar di Masjid Muhammadi tu habis sebulan Ramadan 300,000 ibu-ibu. 300,000 untuk malih buka puasa saja. Dah berapa ribu orang yang buka puasa. Non muslim pun pergi buka puasa kata. Keluar dah start. Tajuk utama, iftar menarik pelancong. Saya nak alik tawafet di sekitar Bandar Kota Baru, pergi buka puasa juga. Mula-mula dia pergi buka puasa, bayar ke kalau cahaya nak alik tawafet pakai lagu mana? Tu imam pun tegur supaya pakai maulid. Esok dia mari dia pun pakai lah, sompan sikit. Dia minta nak buka puasa. Siapa 4-5 yang baris set-set dia. Ambo pergi kuliah subuh. Sudah kuliah subuh, orang tu mari jumpa ambo. Pasal dia kenal ambo, pasal ambo kerja tu. Dia peroyak lah, dia kata, Ustaz,
Saya sewa hotel depan Masjid Muhammadi tu start malam Ramadan baru ni, balik dak malam raya ni. Payuh hati ustaz balik dia tu, pas nak mari Jumaat Zuhur, pulang asar ke apa, nak tarawih ke apa, nak subuh ke apa gini. Ambo sewa sekelah ni. Cari pitih pun dia kata ustaz, lama dah cari pitih, jak muda lagi. Mak minta. Kecek dia pun minta diri. Tok Imam pun bawa ambo nak pergi kat kereta. Tok Imam pun ayat, dia tahu ustaz. Ustaz kenal kata kenal besok masuk kerja tu. Ustaz tahu tak? Dia sore nak yang ustaz 3,000 sehari dia infakkan untuk malih buka puasa. Ramai lagi orang kaya, tapi tak boleh setara dia. Dah kalau 3,000 sehari tak berapa kali 30, tak 90,000. Ni orang boleh duduk kelas mula-mula kaya harta, kaya iman. Alhamdulillah lah. Tak boleh duduk kelas pertama, tak apa, duduk kelas tu. Tapi ada orang kata, dia boleh buat gitu ustaz, mungkin dia piti banyak. Bukan semua orang piti banyak. Ada Haji Bakir, tak hidup masing, kedekut, ngira. Yang ni. Nabi ni pun ngira. 10 riyal suruh beli belakang. Ikan, udang, sayur. Tak gila ni. Suka meraya. Amo pergi ceramah ni macam satu masjid. Amo cerita bab sedekah ke apa begini, sedekah yang aula kepada orang terdekat dengan kita, ibu bapa, anak bini kita. No ya, setiap kita beri itu Allah Taala gantikan dengan pahala. Walaupun anak bini kita, aulanya orang terdekat kita. Sudah kuliah ke apa begini, semaya Isyak, sudah mai Isyak nak makan. Bila nak makan tu, Tok Imam panggil ustaz tu. Dia panggil, ustaz, main makan sekali dengan ustaz Mutan. Kata ustaz dia ni, kita tak apa kenal. Dia kenal kita, dia pun duduk sebelah. Tok Imam pun dia kata, ustaz, sebenarnya malam ustaz ni lah mengajar, tapi kita bagi lalu ke ustaz. Kata, kata terima kasih banyak lah, kata. Hantar bagi lalu ke anak. Patut dia mengajar malam ni, tapi yang beranak jemput dia, kata terima kasih banyak. Dia pun ayat kabar dia kata, ustaz, ya Allah sungguh, dia kata, ustaz. Ada orang lagi tu dia kata, orang sebelah rumah hamba. Bini dia hari-hari minta cerai. Hari-hari minta cerai. 10 riyal suruh beli habis kakak. Jumpa tok laki lagu tu baru jala ibu-ibu. Tapi tok laki kita ni kan, belum minta dia widah. Baiklah makmum nak beli kapal. Bagus ni set-set ni. Kena boleh tok laki 10 riyal suruh beli belakang gila kita. Tunggu dah. Tok laki kita ni tengok. Ibu-ibu 2 ya berat, 4 ya berat, 5 ya berat. Berapa dah berat? Pas ibu-ibu sendiri 90 dah berat. Campur berapa berat? Ya tok laki butai baju Melayu, tepus butir, tu pun mata cabut tu cing. Kerongsang ibu-ibu berapa? 90 ya butir tu. Ada 4 butir tu nak betul. Tengok tok laki. Ke jalan, ke jeli, pergi ke bank ke mana. Mana jangan? Mana jangan? Jangan bini muka potong epik lain. Tok laki dekat mebeh. Luar tak zik kecil mana. Palitah jalan mebeh, bini berkata, marilah. Hak tu orang suruh rumah nak mari, nak begitu. Mebeh. Kena haknya ni kedekut lagu tu kat ibu. Piti banyak kaya. Ada kata dia sedap lah, memang dia piti banyak. Bukan semua lagu tu. Kena orang ngira jangan. Boleh duduk kelas nombor 2, tak apa. Kaya iman, miskin harta. Kak Ani, YP Cempaka, dia jemput ambo, bagi tausiah, bagi tazkirah kepada 400 orang, pakai miskin, nak timur sembang ni. Boleh puasa. Berapa seorang boleh? 400 riyal seorang. Kalau rekah nama kata ke dia, kata ibu-ibu berapa muslim-muslimat semua hari ni boleh berapa ratus riyal seorang ni, hari ni 400 ustaz. Buat balik 380 je. Buat balik 380, jangan buat balik 400. 20 riyal lagi, 20 riyal lagi pergi bubuh dalam tabung masjid, betul lah boleh puasa ni kata 10 riyal untuk arwah ayah, 10 riyal untuk arwah mak.
Demo mari hari ni bukan nak 400. Tak cukup 400, 4,000. Lebih lagi nak. Apa pasal nak puasa, lepas tu nak raya pula. Tapi oleh kerana demo kaya iman, walaupun piti 400, demo dia mikir lagi, ambil 10 riyal untuk muk, 10 riyal untuk ayuh. Ni orang kaya iman. Ni orang kaya iman. Padahal kita memerlukan lebih pada tu lagi. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Allah Taala ayat dah. Mutasarrifin dah. Setiap benda yang mu infakkan untuk jalan Allah, mutasarrifin. Aku ganti. Fa huwa yukhlifu. Mutasarrifin. Aku ganti. Mu yakin secara mana? Bahamu duduk bincang bab masalah hijrah. Para sahabat tinggal kelik pergi ke Madinah, selas punggung je. Mu mari masjid hari Jumaat nak bobos boleh asorang tak boleh. Mu nak kecek ke dia? Ni atas masjid ni tak imam tua, tak imam muda. Masjid ni boleh kapasiti dia boleh 900 orang. Muat ni 900 orang. Sekali Jumaat boleh berapa? Hoyak betul atas masjid ni. 200. 700. Tak fair. Kalau 700 tak padat. Masjid Cekok Panji, kapasiti masjid dia 900 orang. Sekali Jumaat 8,000 tu imam. Ni live ni tak nak kecek belawak katok orang apa. Masjid Cekok Panji. Tu imam muda dia nama Ustaz Aiman. Sekarang sudah tukar ke Masjid Cempaka. Dan amba tengok catat keuangan dia. Amba tengok 7,000 ke 8,000. Amba tanya dia, kapasiti masjid antar ni muat berapa orang? Dia kata 900 orang. Tak ada datuk, tak ada Tan Sri pun. Nisbah berapa seorang nak ayat? Nak ayat kesedaran nak ayat. Sebab itu bila lagu tu jadi, Allah Ta'ala ganti, Allah Ta'ala tambah. Cara Allah Ta'ala tambah lagu mana? Belum pada tu nak ayat masjid dia tak pernah panggil nama-nama besar dalam dunia dakwah. Tapi tidak ada. Bila collection dia dah 8,000 seminggu, sudah tentu sebulan 32,000. Tak capur lagi dengan hari-hari lain, hak zuhur asar, bubuh-bubuh, musafir berhenti dan sebagainya. Dia mula mengerak langkah panggil Dr. Ustaz Ahmad Dasuki. Mula-mula sekali dia panggil. Nama besar dalam dunia dakwah. Ustaz lagi. Malam tu dia boleh buat kutipan sumbangan berbelah-belah ribu, kalau tidak silap amat 16 ke 17,000. Dan Allah Ta'ala ganti lagi ada seorang muslimah. Dia cabut gelar dia, bubuh dalam karung, masjid jual 14,000 tu imam. Tak ada nak memikir setara mana lebar. Bila piti dia balik, dia lancar nak ayat wih, tabung khairat kematian kapung dia tu. Ni masjid mungkin sepuluh demo juga. Dalam jangka masa 2 bulan nak dia boleh kumpul 52,000. Berapa? Pasal dia ada unit media. Siapa dia mari ngajar, ada live. Di luar sana orang akan mengikuti. Dan orang mengikuti itu dia akan transfer ataupun QR pasal ada nombor akaun. Di luar sana orang bertunggu-tunggu nak sedekah nak ayat ni. Masjid hari ni kena mengorok langkah, kena ada unit media, ada live setiap program. Pasal di luar sana orang dah infakkan piti. Bayarkan 52,000 2 bulan. Anak-anak mungkin dia nak kerja jauh-jauh bunyi, oh masjid kampung kita boboh. Tu email dia, tu email tua dia nama Makta juga. Bekas cikgu, peceng jadi tu email. Bangun hari Jumaat dia ke dia. Dia kata anak mungkin cakap panji tak usah rusing lah. Bermula hari ni bila ada kematian, masjid tangguh 100%. Koh mandi, koh kali kubur, peralatan, apa sahaja berkaitan dengan mayat ni, masjid tangguh. Cuma syarat nak minta anak mungkin mati je. Yalah kita mati nak bisa apa anak ni nak kali kubur. Tak mati ya begitu.
Dia ada data, no ya, data pakai miskin kapun dia. Tiap-tiap bulan pakai miskin mari ambil beras, gula, kelengkapan. Dan Ustaz Aimel wayak kamu dia kata, Ustaz, syukur alhamdulillah sungguh rezeki murah. Ada ni syarikat beras mari tanya hamba. Tiap-tiap bulan masjid ni memerlukan berapa kapit? Amu nak infakkan, nak bagi sembahyang. Last kali dia kata, Ustaz, syarikat kereta mewah di Kota Baru, BMW, mari tanya hamba. Dan mari wayak kat hamba, dia kata, tahun ni dia kata, dia nak bayar zakat ke masjid. Sebab apa? Pasal dia tahu bila pergi ke masjid tu infakkan untuk fungsi masjid jadi itu. Orang kampung kata, bagus masjid tu, bagus masjid tu. Nah, ya. Allah Ta'ala tolong lagi. Boleh kedua, mari murabbi Ustazah Idrus. Mari kakak ni datang dapur dia tak pergi. Boleh 450 ribu sumbang ni. Tu email tua dia tunjuk kat mu 2 petuk cicim mah. Dia kata, Ustaz, malam Ustazah Idrus mari, ada muslimat mau bercicim mah, kita tak ada nak jual lagi. Panggil Samsu Debat, panggil Babong S. Panjang, panggil Datuk Badisah, panggil Datuk Dr. Izhar Arif daripada UKM. Masjid beli tiket kapal terbang pergi balik, sewa hotel perdana. Sekadar nak mari kuliah maghrib, apa besok naik kapal terbang nak diklik ngajar balik pula di UKM. Datuk Ustazah Nur Hafizah, Ustazah Asma, ngelah kali dia panggil Ustaz Muhtar aku, kenal? Bolehlah 900 tak klik modal. Telah panggil tak sahur sangat. Nak minta. Ambo cadangkan kepada dia, pasal ambo ada kuliah bulan ni masjid dia. Maksud tu, muslimat setiap pagi satu. Ambo yang kata, Mek, selangkah lagi. Kalaulah anak mungkin kita nak nikah, kalaulah pengantin lelaki tu anak mungkin kita, beri 500 sebagai galakan pasal dia nak diri masjid. Betul lah pula dia lawan sama sekapung. Hak nak jadi bini dia porang sini kot, beri kot 500. Tapi syaratnya hak baru nikah. Kalau hak nikah dah tak boleh. Lama kan dia pergi ke Tek Mek ambo bukan nak sangat. Aku bukan nak nikah sangat, nak 500 tu je. Bini kata tak payah ambil masjid lah, ambil hak aku. Dia beri dengan koli-koli atas kepala. Ambo cadangkan kita. Sebelah masjid dia tu ada tanah kosong. Masjid dia tak payah parking. Dia tupai tanah orang parking. Tu tanah kata boleh masjid nak 400 ribu. 400 ribu. Dia tak kuasa kata tak boleh beli Tek Mek, cari pitih mana. Tek Mek muda dengan Tek Mek tua kata kedai oleh masyarakat. Dia kata kita ikhtiar. InsyaAllah Tuhan tolong. Pasal niat kita boleh. Kalau boleh tanah tu, memang kita buat parking, buat kap dia banyak kerja dia. Kalau lah boleh kau orang, dia buat rumah rapat dengan masjid kita. Nak parking kereta pun tak ada. Dia pergi tepuh 3 bulan, 4 bulan. Sampai ke tepuh tu, tak terkumpul pitih. Tu email pun royaklah ke tuan tanah. Dia kata masjid minta maaf lah, masjid tak ada nak bayar. Duduk 2-3 bulan, orang malih agama Islam Kelantan pun mari. Dia mari jumpa dengan Tek Mek, dia kata, Tek Mek terkejut ingat ada isu ke dia. Dia mari royak, dia kata, Tek Mek, tanah sebelah tu ada hamba Allah Ta'ala telah wakafkan kepada masjid. Dia bayar tanah tu, dia pergi ke agama Islam Kelantan, dia wakafkan untuk masjid. Supaya orang mati hidup kelip. Tek Mek muda risik, pecah. Rupanya di kalangan ahli jemaah hak mari ni, dia dengar masjid nok dan dia tahu nak yak pergi masjid tu nok tanah tu dah memang mustahak pasal buat parking. Dia Allah Ta'ala campurkan hati nak yak pergi. Dia tolong bayar 400 ribu.
Ni napuk duk main-main namanya. Tak boleh kira ni ayat ni napuk bodoh gitu. Dia di pasal telinga, oh masjid nak buat jambai baru, masjid nak buat apa, dia buat bodoh. Bukan buat bodoh, pun main bodoh pun main bodoh. Tak apa golongan kedua, kita miskin iman, miskin harta tapi kaya iman. Tak apa. Mari semaya jemaah, mari semaya jemaah. Kompom 10 riyal seorang. 4 kali jemaah baru 40 riyal. Kalau 500 orang masjid ni muat 500 orang, 10 riyal seorang, masjid boleh 5,000 sekali jemaah. Sebulan masjid ni boleh 20,000. Kita baru 40 riyal. Besar ke 40 riyal sebulan? Untuk rumah Allah saat berapa sebuku? Jam berapa sebuku? 200-300 sebulan duk kebuk dulu. Mafla atas tekak, free plastik beci ke Israel. Mulut kebuk Israel. Apa? Sejik 10 riyal mungi ke? Kira ambil tuan-tuan. Dulu kita tahu juga ustaz, dan ni muka diri yang moroh kan. Muka diri yang moroh kan lah ni apa begini. Jawablah jawab tuan-tuan. 1448 pun mung kedekut lagi, ngira lagi, tak hidung masing lagi, wallahu a'lam. Waliyasubillahi min zalik. Jangan jadi golongan yang ketiga, mung kaya tapi miskin iman. Harta mu kaya untuk saya belawak kat aku. Bodoh-bodoh mu ada motosikal. Hari ni bodoh-bodoh ada kereta. Mu bukan duduk rumah sewa, rumah mu sendiri, tanah mu sendiri. Cuba mu fikirlah nak ayat we. Sehari-hari berapa pendapatan mu? Pak menanggi bubuh mu miskin. Rupanya bukan masalah miskin. Mu miskin iman. Mu tak nampak bekalan mu untuk duduk dalam kubur. Nama dia sedekah. Dan paling malang semalang-malangnya, dalam miskin iman, miskin harta. Dalam sesak semaya pai pun dok pula. Pas jadi ke dia? Tak ada kos kira. Dalam sesak pas semaya pun dok juga. Sejik tak mari, jemaah tak mari. Allahu Rabbi ya Karim. Jadi benda-benda itulah kita nak berubah. Kita nak supaya 1448 biar berubah seperti yang dikehendaki. Jadi yang merasa telah saja yang mampu sampaikan. Minta maaf banyak sampai 9.30 nak gitu. Pasal boleh nak sampai 8.30, 8.45, pukul 9 boleh, tak satu. Tapi tak pada mari lah tuan-tuan. Tak ada mangga nak mari bela puluk tak tahu ni. Tah mari kodok tak tahu, tah mau mati kau dah mau mati tak tahu. Ada pula-pula dah jepuk dia beza dah. Beza orang kuliah maghrib dengan ceramah. Kuliah maghrib pasal ada tiap-tiap minggu. Minggu depan sambung pula, minggu depan sambung pula. Sebab itulah kalau kuliah maghrib jangan lama. Masuk orang beza kat betul. Tu kuliah maghrib. Ceramah jemputan ni moga mari sekali-sekali. Kalau buat pun masih iso berhenti juga. Tak payah panggil. Tuan-tuan. Tapi nampak kaki tu popah lah nak. Nak. Tak tahu lah tuan-tuan. Gak nak mari pulak bila tak tahu. Tak mari-mari dia mau tak ada dah tak tahu. Ambo ada lagi pasal ambo mari. Nah ya begitu. Tak tahulah dua tu lah tidak ambo demo tuan-tuan. Padahal dulu itulah ceramah Mak Idrus hamba ni. Tapi kalau demo nak dengar cerita Nabi berhijrah tu Sayyidina Ali tidur atas katil Nabi, pas Nabi pun tobik daripada rumah, Nabi pun ambil pasir, Nabi pun baca waja'alna min baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'jana. Patu Nabi orang cerita gitu, nak panggil ustaz lain, nak gitu. Panggil ustaz lain. Ambo pergi mana-mana apa? Ceramah Mak Idrus hamba ni. Nak suruh berubah daripada satu soh biar jadi dua, dua jadi empat, empat jadi lapan, lapan jadi 12.
Bukan nak mari bincang sirah Nabawi. Pasal orang lain dah setuh dah kakak-kakak tu. Kalau supaya teloya juga, sekadar orang kata, masjid dia mau buat ceramah mak je. Buat, panggil siapa? Oh, kakak nu nak mari nak kata. Lepas tu kau tambah kau jemaah. Klik mula apa teloya tak sakit. Malah ceramah ramah, malah ceramah. Nak kata. Fikir-fikirlah tuan-tuan. Minta maaf banyak dah. Kalau sekiranya cara hamba ni kuliah tidak sepuas orang lain, hamba minta maaf banyak. Hamba tak boleh rubah perangai berkuliah. 5 minit skema maulid, 10 minit tubik perangai sah. Kita tak boleh rubah perangai kita, tak sah agah lah. Pemula-mula kita nikah adalah bin belum bayar mayat dah. Dah lama. Suka set-setin. Dia mau pergi kurang tu juga. Mula-mula nikah dekat koyok bawah ada petuk tua, dekat aluh manis ya. Sampai satu lembut ada petuk tua. Mula-mula nikah. Asal baru boleh makan. Tak ada 3 bulan keli asal. Tak koyok-koyok, tak atas meja, tak pakai apa-apa gitu. Kejut tu Allah. Dia tu biasa mula-mula nikah dengan ini. Ayah mak nak gitu. 3 bulan ayah mak nak. Masuk 4 bulan. Wak. Dia tu biasa tak sesusu lah. Ambo pun gitu jugalah. Jadi ambo cewek kena tak kena. Kita kuliah lama kan. Orang kena dekat senyum pasal kau. Dia dekat yalah tu tak masuk ke dah. Nak gitu. Jadi aku minta maaf banyaklah. Jadi sekadar itu saja. Akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, kena bagi ilmu kepada kami ya Allah. Ilmu yang memberi manfaat kepada kami dunia dan akhirat. Wa rizqan wasi'a, puluhkanlah rezeki kami ya Allah. Rezeki yang halal dan penuh keberkatan. Wa amalan mutaqabbala, ya Allah ya Tuhan kami. Timurlah segala amal ibadat kami yang tak seberapa ini ya Allah. Dengan kesalahan kami mohon merayu dan meminta segala-galanya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Takbir. Allah.